Kalau telur rebus, fokus. Eyes on me. Okay, kalau telur rebus, bila kita pusingkan, dia akan stay. Kalau telur mentah pula, bila kita pusingkan, dia akan still bergerak. Got it? Baik, Chef. See? Korang dengar tu ilmu baru untuk korang. Eyes on me Habis tu. Hari ni task kita senang je. Korang perlu masak menggunakan cheese daripada cheese deal. Kita ada variant smoke, kita ada topping, and also kita ada variant burger. Burger? Uish, nervousnya. Weh, takut. Saya ambil cheese day burger ni . Hari ni saya masak cheesy ramen, Chef. Ramen ni saya masak menggunakan cheese dia topping yang chef request. Good job. Combination yang bagus between cheese and ramen. Keep it up. Thank you, Chef. Let me guess. Is this broccoli? Yes, Chef. And this is salad. Saya tahu. And meatball ada 9. Bukan 8 ni tadi, Chef. Tadi saya makan satu meatball tu? Bukan. Tapi saya rasa meatball combination dengan cheese deal smoke adalah combination yang mantap. Tapi betul kan? 9 kan? Bukan 8 kan? So BCB ni apa? Benjo cheese deal burger, bro. Guna tangan je, bro. Saya dapat merasakan cheese yang awak letak ni memberikan extra melt dalam mulut saya. Saya berani bagi awak 10/10. Woohoo! Yeehaw! Tapi attitude awak saya bagi 0. Ingat kita bukan kawan. Bukan bro awak pun. Syam, sila ke depan. Selain daripada makanan yang bagus, tak kisahlah kalau korang pergi dekat mana-mana pun, adab kena jaga. Syam, ada apa-apa tak nak cakap sebelum saya buat keputusan? Kau tu macam lah bagus sangat setakat telur rebus kau tu. Adik aku pun boleh buat. Kau try dulu masak benjo macam mana? Syam? Oh Syam, Ya, Chef. awak tersingkir. It's okay, keep your apron. Kenapa tak buka? Buka sendiri.